Kita dah sampai di entrance Meiji Jingu. Ramai orang yang di sini. Sampai di mana sudah nih? Sudah sampai ke Meiji Jingu punya gate. Ya, setujan. Sudah kena jalan lah. Macam hiking lah ni. So ni dia punya daun sekarang seluruh. Ya, pergi main sana. Pijak-pijak sana. Happy ya dia, merasa bersih. Comel. Ya, pokok dia di atas. Tengah musim seluruh. Ha. Tu dah, dia tengah main daun-daun. Jom. Ikazah je. Ni dia punya gate Meiji Jingu. Nak travel. Dan ni dia punya board lah. Dan ada dia punya map. So ni dia punya map. Kita sekarang di sini ya. Di sini. Di sini, oh jauh jalan ni. Nak pergi ke center ni. Untuk Meiji Jingu. Ada toilet, ada padang dia. Nice. Ni dia punya sejarah Meiji Jingu daripada 1920 daripada Emperor Meiji. Ya. So kalau nak ambil, boleh ambil. Ada satu ni. Ada pamphlet. Ni ada map. Meiji Jingu map. Okay, ni ada dia punya rules. Dia sila baca, okay. Okay, jom masuk. Cepat tu. Hiking sikit. Wah, kena hiking eh. Yes. Fuyo. Cuaca yang mendung-mendung. Yang sejuk-sejuk. Ni apa ni, tanah ke pasir apa ni? Jom masuk. Kita mau Jom. pergi Meiji Jingu. Yeah, kena hiking sikit. Hiking. Ikazah. Tu dia, kita dah sampai. Dah sampai lah. Ini dah ni main dia. Ya. Oh. Ini dah Meiji Jingu. Sampai. Ni macam temple lah. Ya. Okay, ramai orang. Tu apa? Omikuji. Apa is Omikuji? Oh. Tak boleh duduk. What? Kita masuk dulu. Wah. Oh, tu dia. Wah. Dalam bilik ni sambil dapur je kan. Wah. Aku tahu sejarah dia. Wah. Wah. Ni boleh samurai. Okay, pergi sana ya. Inilah kawasan dia. Kita sudah sampai ke Meiji Jingu. Ada pokok ni. Mana pokok? Dia terbentuk. Ya. Kita pun sama. What? Ya, cantik ni. Macam mushroom. Ya. Ini dia punya kat akar tu dah ada macam ada balut something macam dekat. So inilah tempat dorang buang-buang shilling. Sama dorang berdoa lah. Tapi sana tak boleh ambil video. Ambil gambar pun tak boleh. Alright. Okay, inilah Meiji Jingu, tempat dorang sembahyang.
Jom. Dalam tak boleh gambar. Dalam tak boleh ambil gambar. Gambar tak boleh rekod. Yes, so di bawah ni je. Mana boleh lah. Tu itu security cakap no kalau ambil picture. Yang ini dorang punya tulis lah. Dorang punya wish lah kali ah. Tali tu. Yang dekat pokok tu. Ya tu ada tali. Ni lah Meiji Jingu. Inilah rupanya Meiji Jingu shrine. Tu kita dekat pokok dia. Tu apa dia gambar tu. Mau ambil video je. Wah, pokok ni dah berapa 100 tahun? Tu 100 tahun. 105 tahun dah pokok ni. Yo. Apa ada di Meiji Jingu? Kita cerita. Meiji Jingu ada shrine sana. Dekat tempat dia orang sembah lah. Dia tak boleh masuk lah dalam tu. Tak boleh ambil gambar. Ni ada pokok. Ni pokok. So duduk pokok ni lah. Dah 105 tahun no? Ni 105 tahun. 5 tahun lah. Buat sudah shine. So ni di sekitar kawasan Meiji Jingu lah. Macam tempat samurai. Kau dia pun cantik. Ya. Ya, cantik. Tak sikit. Wah. Boleh lah. Nature. Okay. Oh. Okay, sekarang tengah hujan ranjai. Ya, indranya sudah. So ini dia punya yang Main gate. Main door lah. dia macam banyak entrance lah. Dia ada 3 entrance. Kiri So- kanan, tengah-tengah. So ini jalan ni Meiji Jingu. Inilah je Meiji Jingu. Inilah Meiji Jingu. Okay, nice. Boleh tengok-tengok. Dia punya texture punya Torii Gate. Torii Gate. Aduh, tinggi sangat. Oh, memang kayu. Itu kayu. Yang mana ni? Orang kasi cat merah komplain pula. Kasi cat merah lah cantik. Oh, ni yang air tu. Saya tengok sikit. Air. Yang air. Air yang Kembang. something begitulah kali ya. Cuci-cuci. Oh, bagi tangan lah. Tu. Purification. Purify yourself. Alamak, dia suruh purify before going. Alamak, sudah termasuk tadi. Nak cuci tangan. So, cuci tangan. Dia mesti nak cuci tangan je pun. Tangan. Tu dia cuci tangan di bambu. Dia suruh minum lah. Oh, tu kumur. Tak apalah. Nak tisu. Nak tisu? Tak payahlah. Lap. Nak juga cuci tangan. Dah ramai pula sini. Tadi tak ada orang. Tu nak sebelah kan. Okay, cuci tangan. Cuci tangan. Sejuk. Sejuk kan? Bye Meiji Jingu. Bye bye. So, Ini sajalah Meiji Jingu kita. ya ini lah. Okey lah. Ya, siapa yang melancong datang mesti datang lah. Yes. Tengok dong punya temple macam mana kan? Temple yang antara yang terbesar lah. Yes. Banyak temple dia yang lain-lain yang kecil-kecil. Tapi ni yang main dekat Tokyo. Okay. Meiji Jingu. Dekat je dengan Shibuya, antara Shibuya dan juga Shinjuku. Yeah. Dia tengah-tengah. Tengah-tengah kan? Tu tengah. So datang sini naik train dan kena jalan kaki sikit lah. Naik kaki sikit, hiking sikit. Yeah. Tapi cantik lah dia punya, Betul? dia punya tempat dia tu. Nature lah. Nature. Kita tengok dia punya kawasan ni pun cantik oh. Oh tengok. Kalau warna kuning lagi pokok dia. Cantik. Cuci tangan tadi sejuk betul. Ini Meiji Jingu Garden lah. Meiji Jingu Garden. Contribution 500 yen lah. Contribution tu derma kan? Ke kena bayar Tak nak derma boleh? Ya, macam
Boleh tak? Kak mau save duit. So masuk di sini. Macam kena bayar je ni. Okay, kak masuk garden. Masuk garden. 500 yen lah. Semua orang tidak mau. Semua tengok bayar. Oh ya, oh this one garden. Yang 500. Boleh lah. Tidak masalah. Thank you. Gato. So ini So ni dia punya ni lah. masuk Japanese garden lah. 500 yen satu orang macam berapa? 13 ringgit. RM3 lah. So diorang RM26. Okay, RM26 lah untuk masuk Japanese garden. Japanese garden macam ni. Kalau tak campak lah benda ni garden. Aduh. Kalau berdua campak sempit garden. North exit, okay. Route. So kita kena tengok tumbuh-tumbuhan ni sebab kita dah bayar. We must appreciate the nature. Okay. Oh ni pusing satu orang je memang. Saya pusing satu orang je ni. Dah. Macam. Adalah dia kena sikit. Okay, ada tangga. Naiking. Hiking ni berharga RM26, okay? So kita kena make sure it's worth it. Oh ya, mau ambil gambar? Ayolah. RM26 ni. Rumah, ada rumah. Ada rumah. Okey lah, nampak rumah lah, RM26. Do not enter. Kenapa ni? Ni rumah apa ni? Kakuente. Wow. Form building of Kakuente that was built by the order of His Majesty. Oh, 19,000. Oh, dia dah terbakar lah, lepas tu reconstructed. Wow, Ni pun dari 1958 lah. Ya. Wow. Dah masuk? Macam sumimasen masuk. Aku je. Ui, Dan ni. cantik lah. Oh. Okey lah, berbaloi lah, RM26. Ni lah garden dia. Jangan kio masak well. Kita tengok sana, ada pond. Wah, Jangan pon. Pon. cantik-cantik. Kan kalau pusing kecil je tadi. Stylenya. Kita turun. Ni nak naik ni. Ni cabak. Okay. Kita ada tu guide kita di depan. Ada pokok. Oh, ini jogging sedap juga nih. No, samurai. Tinggal pakai baju kimono aja. Yes. Tak bawa hari. Yang apa? Kenshin lawan kat sini lah. Jom. Lupa kita mau keluarkan ni tripod. Tapi di sini. Ibu tanya. Tuh. Ada juga game dalam ni. Oh. Dalam ni dulu. Jom pergi sana. Apa ni? Otsuri Dai. Fishing spot. Fishing spot. Wah, Wah. Built by His Majesty
The Emperor Meiji, Meiji era. Oh. Memancing sini. Zaman-zaman Meiji. Inilah tempat Emperor selalu memancing. Dia suka mancing pula. So dia bina satu pond untuk dia memancing. Dulu mana ada ni kan teknologi. Yes. So ini salah satu hobi lah memancing. Dia hobi dia lah. Kalau ada internet, dia hobi dia internet lah. Macam Laujun. Tapi kau boleh tengok dia punya nature cantik lah. Kalau boleh minum kopi ni sedap juga ni. Wah, Breakfast ni style. Banyak orang duduk sini ya. untuk menikmati view. Yes. Yang ambil gambar sini? Yang sana. Ya, ini cantik. Okay, ada excited sikit. Kan terlampau sejuk pasal ada asap. Tapi macam tak nampak di video. Ada skill lah, ada. Boleh nampak sini. Wah! Tanya! Dah merasa je, berasa. Ui, berasa. Itu kalau naik tangga. Naik tangga train station. Ui, ada. Dia kena tengok yang gelap punya ni. Huyo. Tanya merasa juga. apa? Nafas swab di overseas. Ada nampak nampak. Wah. Ada ni asap mulut. Jangan sorry dah. Terlebih pula dia bernafas sini. Ya, hilang oksigen dalam lungs. Tanya. Ada orang mau cari daun. Di daun. So daun dia cantik. Ya, tengok. Wah, mana dapat kat Malaysia je ni? Kan? Cari merah sikit. Nah, cari daun sudah. Cantik tau. Kasih laminate. Jom. Jadi souvenir dah. Souvenir free. Boleh ambil kan? Boleh kan? Nanti dia tak ada pulangkan. Pulangkan. Oh Reno, daun. Aduh, ada kata saya masak. Sumimasen. Oh, kore daun Hoshi. Ada daun dah. Oshino ko. Random ya dia bahasa Jepun ni. Broken betul. Yo, cantik gila. Oh, Nice, so nice. nice. Ni adalah shelter. Okay. Tengok dia punya bumbung dia macam ni. Bumbung bulu. Tengok. Oh. So rupa dia begini. Malah. Oh, ginilah. Orang bertuduh. Ui, ada, nampak. Ada asap-asap. Asap sejuk. Inilah kita punya garden tadi. Okey, berbaloi RM26. Boleh. I is approve. Yes, boleh. Berbaloi. So dia cantik. Saya ingat dia kecil je, rupanya besar. Macam rugi pula orang tak masuk. Kan? Ha. So dia cantik. Jom teruskan perjalanan. Jom. Tengok ah, kita kasih manis-manis sikit sama kamu. Nah, ginilah. Okay, jom. Jom. Okay, so. Ni apa ni tempat ni? Ni dia punya well. Well, Telaga. So, comel telaga dia. main dia kulit-kulit sini ada air ni. Oh. Kulit-kulit kemudian ada air. Oh, Dan air tu mengalir je. mengalir. Sampai ke taman tadi lah. Oh. Oh, so dia continuous ada water lah tu kan? Ya. Okay. Cuma tak banyak. Mungkin tak banyak. Mungkin sikit-sikit.
Tapi teruskan perjalanan. Sorry. Ni nah. Now the hard part. Kiyomasa well. Kyo masa Ido well. Lord Kiyomasa Kato. Ni Ido pula lah. The pure water gushes out in a steady flow all the year round. Oh. Oh. So dia memang continuous lah. Sampai sekarang lah. Walaupun dah nampak mengalir, Ya. mungkin ada lah kan sikit-sikit. Ada. Kau tu tarik kasih dia pun macam tak full sangat lah. Tapi dia apa yang kita tengok tu. Tapi okey juga. Okay, cantik. Okey oh. Ini jalan keluar. So, okey je kan jalan-jalan ni. Kalau Walaupun dia berbala ada RM6. tapi kalau di bawah matahari sengsara juga ni. Sengsara juga. Sekarang tengah sejuk, tengah nyaman, tengok ada asap. Ui, ada asap. Wah. Nampak. Ya. Ni yang excited lah sikit. So dia best sebab dia sejuk, nyaman, mendung. And tidak hujan sekarang. Betul? Tadi ada renyai sejak lah. Dia macam tak best sikit ada hujan-hujan tapi sekarang dah hilang. Ah, Jadi sejuk. Oh, ni best. yes. Oh ini entrance tadi. Keluar sini boleh. Sana pun boleh. Mula sini je lah. Ini tempat kami masuk tadi. Masuk. Pusing sudah. Ni somewhere tak tahu macam mana lah. Oh sini lah tengok lah. So, jom kita keluar dulu. Jom. Inilah tempat kami tengok tadi. Ni rumah teh tu, tempat emperor memancing. Mancing tu. So, Well dia ni well. Mana well? Ah, sama well. Oh, so kita tiga-tiga sudah limpas lah. Ya. So, actually itulah tarikan dia di dalam ah. Jom sambung perjalanan. Jom. Nah, tu Natori Gate besar. Ya. Dia punya entrance dan juga exit. Ni kayu betul. Kayu. So, bayangkan pokok tu besar. Kan. Kali nak pakai baju jubah. Oh, inilah Tori Gate tadi. Jadi So, di depan ni ada ada yang what is that? yang pusing-pusing kata orang. Oh, ada ni juga. Sakit ke tu? Ya, sakit. Uish. Tong-tong dia. Wow. Yo. Ambil gambar ni. Boleh Jom. Sorang-sorang. Tu dia sang pembeli ni pula souvenir dekat sini. Dah cakap dah tadi, jangan masuk. Dah masuk. Dah. Ni dah pegang banyak ni. Dah pegang banyak dah. Souvenir teh pula. Bunga cherry blossom tea. Oh, Oh, berapa ni? 500 yen loh tapi. ni kecil ni je bunga. Dia kembang kali ya. Oh. Nak cuba. Apa yang saja? Oh ya. Kembang kecap. Apa dong show he? Serbuk. Oh. Kata yang pacik tu letak. Sebab ni lagi better lah. Sebab dia macam dia new leaf. Jom ambil ni. Cawan ada lah. Haha. Betul lah. Kuih something. Kuih bangkit. Kuih bangkit kan? Ya. Kuih bangkit. Ni coba. Tak nak Kita beli ni. Kita ambil tiga kita ambil. Ya. Tiga-tiga colour. Oh, sen. Wangi-wangi. Kita. Oh. Kita. Bagi yang common. Ya. Stick. Apa cahaya juga. 1,200. Mana RM30. Gitu lah nampak dia. Kita tahu satu. Gacah. Gacah. Ini yang bagus. Oh. Ini lagi mahal. Ni macam mana pun tu tak tahu. Ni dah rumah. Rumah. Wah, Four tak atas season. ni. Wah, murah. Sama botol. Botol. Botol? What? Serisa botol. Ni botol. Oh, untuk arak ni lah. Oh. Simpan. Bila nak pakai joystick ni? Kan Maggi. Macam ni. Jom lah bayar. Jom. Wish ni ada ni. Macam mana aku lihat kotak ni? Oh ni measuring cup ni. Sakit. Sakit.
sudah dia terbeli souvenir pula. Souvenir dah masuk kedai. Terbeli. Beli dah souvenir.